kat sini? Belum tentu. Alright. So untuk round yang pertama ni, menang lagi, pemenang dia adalah antara dua ni. Kalau kata 500 ni, katalah ada 5 orang. So salah seorang daripada sini mungkin juga dia. Boleh jadi dia, boleh jadi bukan dia. Bergantung kepada bila dia hit 500 yang pertama. Faham Right. So kita pergi ke, tadi tu kempen untuk members, untuk Estelle Partner. Yang ketiga ni adalah kempen untuk semua. Members ke, pengguna biasa ke, Estelle Partner ke, SA ke apa ke, semua kat sini. Sebab kempen ni bersifat terbuka, yang mana tuan-tuan kalau top up RM35 ke RM49.90, automatik dapat RM2.10. Kalau kata top up 50 ke atas, akan dapat RM2. Senang. Top up 35, dapat RM2.10. Top up 50, dapat RM5. Dia tak ada kata persen ke apa, tak ada. Ni clear, fix RM2.10, RM5. Tapi dia ada syarat. Syaratnya ni bawah ni. Pelanggan top up minimum 35 dalam satu transaksi dalam bulan yang sama. Kita punya kempen, kalau tuan-tuan perasan, daripada awal sampai sekarang, semua main 35 je. Nak dapat tu 35, nak dapat ni 35, nak dapat tu 35. Kita main 35 je. Alright. Tu je syarat dia. Dan yang bestnya kat sini, insentif top up dikira 100% mengikut apa yang user dapat. Insentif sekarang ni, kalau kita bayar 35, kita akan dapat 13% daripada 35, betul? Kalau dia top up 35, dia dapat RM37.10. Insentif akan dibayar mengikut RM37.10, bukan 35. Faham? Kita semua tu pula. Nak tanya sikit, yang ini berupa promosi ke atau memang terus menerus sampai bila? Promosi? Yang ini sampai 31 Disember. Oh, okey. Sampai hujung tahun. Nak tanya, saya ada network saya yang mana dia top up. So, maknanya beli SS saja dapat free. Kalau atas Shenko macam SRS semua tak dapat. Ni kira lama. Kita nak gunakan Estelle Wallet tu. Lepas ni mungkin kalau kita ada kempen nak bagi hadiah melalui Estelle Wallet. Lagi-lagi bila kita dah ada Estelle e-mall nanti, segala hadiah apa semua dekat wallet. Adalah sebahagiannya. Right. Sikit lagi. Saya bagi contoh untuk freeload. Kalau dia top up 10 kali 3 kali RM5 sekali, jumlah 35, dia tak layak dapat. Sebab syaratnya kena satu transaction. Dia top up 100 kali tambah nilai, dia layak dapat RM5. Walaupun dia top up 1000, satu transaction RM5. Kalau dia top up 50 pun right. 35, pelanggan bukan warga negara, dia layak. Tapi disebabkan SST, dia dapat 35 juga. Sebab SST 6%. Faham 35, 6%, RM2.10. Mana lepas 31 tu nanti dia kena top up 37 sen lah. Betul. Dia akan dapat 35. Ya. Alright. Selain daripada kempen-kempen tadi, kita tadi ada kempen apa daripada awal? Kita ada insentif top up, kemudian kita ada bonus onboarding, bonus ESK, kemudian daftar dan menang lagi, freeload. Itu semua kempen lah. Kita pergi ke untung runcit SIM. Untung runcit SIM adalah tertakluk kepada AM, SA dan juga TP saja. Elite member, selagi mana dia pegawai elite member, beli 10, jual 10. Jangan risau, masa anda akan tiba. Tak hit 500 tu sekejap ke? Ada orang tadi dia hit bulan pertama 53 sen, bulan kedua 4,000. So sekejap je. Alright. So jualan harga untuk AM, beli RM8, jual RM10, untung RM2. SA, beli RM7. Oh ni kan, jual 10 lah. Beli RM7, jual 10, untung RM3. TP beli RM6, jual 10, untung RM4. Tapi kalau TP jual dekat SA, SA jual dekat AM, dia kena ikut harga diskaun. Faham? TP ni dia beli RM6, SA beli RM7. Dia kena jual dekat SA harga RM7. Dia tak boleh jual dekat SA harga RM10. Faham? Kalau ada dengar cerita
TP ni menekan-nekan ataupun SA menekan-nekan AM kena jual RM10 bagi tu HQ. Right? Okay, tapi dia ada pembelian minimum 10, 50 dan juga 100. Okay, bonus merchandise coming soon. Kita akan ada bonus pembelian barangan dekat e-mall sebanyak 8%. Okay, untuk mana-mana user dekat level 1 ataupun members dekat level 1 yang beli barangan dekat e-mall, members ataupun kita akan dapat 8% daripada nilai barangan. Okay. Untuk overriding, user tu bukan user direct kita, mungkin dekat level 2, 3 ke 10 ke apa ke, kita boleh dapat 2% juga, tapi dengan syarat kita kena berpangkat AM ke atas. Kalau elite dia tak dapat yang overriding. Faham Ini akan datang belum lagi. Bonus apa ni, bonus purchase ni ada compress system tak? Compress. Contoh ada orang yang mana kalau dia beri nombor dah 3 bulan tak aktif lah. So dia balik mana? Dia compress out. Good. Tak ada. Kalau mau mati 3 bulan. Setakat ni tak pernah. Tak ada. Tak ada. Sebab tu tak ada lah. Ada. Sebenarnya Sebab dah tak aktif. AB bila AB tu B Mau mati. dia dah keluar lah. Dia dah keluar. Terminate ke apa-apa lah. So yang bawah boleh naik atas. Betul, tak ada. Push up. Tak ada. Tak ada. Dulu ada satu kawan saya buat push up kan, lepas tu pun tak ada dah. Faham. Okay. So dia kalau dah mati, dia kat situ je. Dia tak ada cerita ni atas ke apa tak jalan. Dia dah fit. Okay. Contoh untuk direct, kalau user tu downline dia beli 1000, dia akan dapat RM80 cash. Okay. Kalau kata override, dia akan dapat 2% lah daripada 1000 tadi. Syaratnya dia kena AM. Kalau dia bukan AM, dia elite, atas dia AM, atas dia tu yang akan dapat 2% tadi. Faham Right. Tapi ni kami soon. Saya rasa dalam bulan ni atau bulan ni ke hujung bulan. Okay. Lagi satu bonus e-com. Ni Syabes, bila kita nak bagi? Sebelum 8 malam. Okay, end of the month kita akan bagi, keluarkan satu tutorial bagaimana mengaktifkan dan juga menggunakan e-com. Okay, apa benda e-com? Hanya dalam channel community. Hanya dalam channel community. Okay, e-com ni ada dekat tuan-tuan punya Istel wallet, Istel app. Okay, kalau tengok dekat e-com tu macam mana, tak semua orang ada. Hanya mereka yang dah beli ESK je e-com dia aktif. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, bila kita dapat insentif top up kita masuk, dia boleh transfer kan, insentif tu masuk dekat wallet kan. So daripada wallet tu, insentif top up wallet transfer ke e-com. Betul kan? Okay, top up saja transfer ke e-com. Kalau kata 1000, dia akan tambah 500. Dia akan jadi 1500. Okay, boleh nampak? Cuba bayangkan income dia 10,000 masuk dekat e-com, dia jadi berapa? 15. Sebab dia ada bertambah 50%. Okey. Kelayakan hanya insentif top up saja layak masuk dekat e-com. Insentif ataupun bonus lain tak kira Okey. Yang terakhir TNC hanya boleh dibelanjakan di e-mall sahaja. Okey. Tiba-tiba nak beli Habib pakai duit insentif, dah termasuk kat e-com. Naya. Dah janji pula tu dengan bini. Sudah. Nak transfer, nak enjoy. Tengok dulu barang apa yang nak beli dekat dalam mall. Kita sesuaikan berapa yang kita nak masuk, nak convert jadi e-com, dia akan bertambah 50%. Faham Tengok dulu. Dekat e-mall ni nanti akan ada macam-macam. Tapi kereta tak adalah jual kat situ. Dia pun kami suruh. By this month By this month. Alright. Settle campaign dan juga potensi pendapatan. Saya cuba ringkaskan lah. Kejap lepas ni ada orang nak ambil mic ni. Sebelum saya serahkan dekat beliau, ini adalah jadual roadshow untuk bulan Ogos 2026. Orang Penang ada orang Penang?
Ada orang Penang? Orang Ipoh? Daripada Ipoh ke? Duduk Ipoh? Ha? Duduk Ceras. Ada balik Ipoh ke? Ada. Kita jumpa nanti 13 Ogos. Orang Terengganu? Tak ada. Okey. 13 Ogos kita dekat M-Roof Ipoh. Roadshow. Okey, roadshow Semenanjung yang pertama dimulakan dengan M-Roof Hotel Ipoh pada 13 Ogos. Pada 14 Ogos kita akan berada di Sungai Petani, Park Avenue Hotel. 15 bersempena dengan Malaysia Cup Prix kita akan berada di Izora Hotel Seberang Perai. Okey. 14 dengan 15 ada race. 15-16 15-16 ada Malaysia Cup Prix dekat Stadium Batu Kawan. Bersempena dengan Cup Prix ni, kita juga akan adakan roadshow pada 12 Ogos malam dekat Izora Hotel. Dan yang terakhir bersempena dengan Malaysia Cup Prix pada 28 Ogos di Kuala Terengganu. Kita juga akan berada dekat sana. Dia 28-29 dekat Terengganu. Right. Apa kena-mengena Cup Prix dengan Istile? Tahu cerita tak? Kita sebenarnya merupakan antara penaja, boleh saya kata penaja terbesar ke? Nah, kita penaja terbesar TKKR. Okey. Dekat belah kiri ni adalah barisan geng-geng TKKR. Motor warna purple. Nampak macam joker sikit atas track tu diorang tu. Okey. Kita adalah penaja utama TKKR, sebab tu kita berada kat sana. Kita buka booth dan members semua dijemput untuk sama-sama buat sale kat sana. Okey? Boleh datang pakai baju, pakai proper, bawa stok, bawa SIM card apa semua, pergi buat sale. Okey? Crowd dah ada. Right. Okey, sebelum saya menyerahkan majlis kepada